Zara Sakinah binti Muhammad Zuhairi. Saya pelajar 2 Yakin Sekolah Menengah Al-Hidayah Ipoh Perak. Saya mengikuti Kadet Remaja Sekolah Muslim, nombor ringkasnya KRSM. Hari ini saya akan berkongsi cara untuk menghasilkan bekas pensel yang mudah dan menarik. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan bahan-bahan dan peralatan yang akan digunakan. Yang pertama, kain perca yang berukuran 20x25 cm. Yang kedua, kain felt. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, benang. Yang kelima, tali. Seterusnya, beberapa jarum peniti, jarum untuk menjahit, dan akhir sekali pembaris. Pertama sekali, terbalikkan kain perca. Kemudian ambil beberapa jarum peniti dan pinkan supaya kain perca tidak bergerak semasa menjahit. Dan kita akan mula menjahit. Kemudian alihkan jarum peniti. Kemudian kita akan simpul. Kita potong benang. Kemudian kita akan lipat bukaan bekas pensel ini. Seterusnya kita akan masukkan jarum peniti untuk pastikan kain tidak bergerak semasa menjahit. Lipatan ini bertujuan untuk memasukkan tali kepada bekas pensel kita. Kemudian kita potong benang. Sekarang kita terbalikkan semula kain perca ini. Sekarang kita akan menjahit hiasan dari kain felt pada bekas pensel kita ini. Kita akan masukkan tali ke dalam ruang lipatan. Sekarang bekas pensel kita sudah siap. Jom cuba. Kita masukkan kepala isi kain kita. Semoga bermanfaat.